orang tengok video kita bukan untuk ikan. Sebab nak buat video strike, sekarang kat TikTok pun scroll semua video strike. Kita respect dia lah sebagai tuan rumah, dia ada usaha cari sport, kita respect dia lah. Sampai bergaduh. Bergaduh tu normal. Bergaduh, geng pancing dengan geng pancing bergaduh. Kita fikir balik, memang masuk akal pun kalau nak simpan sport tu. Saya dengan Chai start sama hari YouTube, buat account sama-sama pada hari yang sama. Tu tak ramai tahu. Tak ramai tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakan-rakan pemancing. Jadi alhamdulillah kita berlokasi di Antler Coffee di kaki Gunung Jerai di gurun kita ni. Bolehlah singgah di Antler Coffee ni. Depa tu agak lewat dan waktu buka ada tertera di bawah dan jemput singgah-singgah lah mai. Dan tak mau ambil masa banyak-banyak tuan-tuan. Kita nak memperkenalkan kita punya tetamu untuk episod yang kedua hari ni adalah Brother Muhammad Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Waalaikumsalam. Kita berterus kepada perkenalan. Macam mana, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah makin sihat. Okey, jadi saya membawa khabar lah. Membawa pertanyaan khabar lah daripada kawan-kawan geng-geng mengai kita dan juga yang duk terinspirasi dan banyak jugalah ambil manfaat daripada konten-konten Akmal sebelum ni. Pakai duk bertanya khabar. Apa khabar ni? Apa perkembangan? Alhamdulillah sihat. Terima kasih tuan sebab menjemput saya ke podcast hari ni. Mungkin ni lah peluang saya untuk bercerita sikit situasi semasa. Buat masalah alhamdulillah saya makin sihat, cuma saya baru nak start balik mancing secara aktif sebab baru ni ada sakit sikit pun semua. Tapi alhamdulillah buat masalah alhamdulillah sangat sihat, bersyukur. Syukur kehadrat Ilahi alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik Akmal. Masa saya mula terfikir nak jemput Akmal. Jadi antara video-video yang saya cuba nak jadi rujukan ataupun antara video saya cuba nak recap balik untuk jadikan bahan sebagai perbincangan kita hari ini adalah ada satu video ataupun dua video yang Akmal buat masa Akmal mula nak berpindah daripada Penang ke Kuala Lumpur. Sebab waktu tu Penang ni antara waktu peak lah kejayaan Akmal dan dalam content creation mancing ni. Kemudian saya tak jumpa video tu. Dan salah satu material yang saya nak cari juga adalah video-video yang lama-lama daripada sekitar 5 tahun lepas, mungkin 6 tahun lepas. Untuk saya nak nak jadikan sebahagian daripada recap kita lah di zaman-zaman Akmal mula dulu. Dan ternyata video tu tak ada sedikit perkembangan apa yang berlaku kepada channel tersebut dan juga apa usaha yang dilakukan untuk nak untuk mungkin recover ataupun bangkit semula. Okey. Yang pertama sekali, duka citanya channel saya yang saya usahakan ni ada silver play button mana dapat 100k subscriber. Saya dah usaha selama lebih kurang 8 tahun dah, tolak tambah hampir 8 tahun diusahakan, hilang dalam skrip mata. Tak tahu, saya sedih tipu lah siapa kata tak sedih kan, tapi dengan kesedihan tu tak boleh buat apa-apa. Jadi apa yang kita boleh buat, teruskan bangkit dan teruskan jalan je lah. So channel tu ramai cari saja, memang minta maaf nak cakap memang hilang. Dah cuba nak recover, dah contact customer service sana ini buat, tapi masih tak dapat retrieve juga. Jadi mungkin tu bukan rezeki saya anggap macam tu dah. Kalau kata rezeki memang tak ke mana. Jadi kalau bukan rezeki, mungkin Allah nak bagi yang lain lah kot. Kita fikir alhamdulillah, kita positif je lah. Sebab kalau kita sedih lama pun tak bawa apa-apa kebaikan. Jadi caranya terus pandang ke depan. So antara usaha ni saya pun insyaAllah akan start bagi aktif balik ke itu. InsyaAllah kalau diizinkan kesihatan masa, saya akan cuba buat comeback lah insyaAllah. Sebab saya tahu ramai yang minta. Abang Jamang kembalilah, Abang Jamang buat YouTube balik, Abang Jamang buat sekian. Ya. Kita akan cuba sedaya upaya lah. Akmal selaku pemancing, kita kena sebagai pemancing lah noh. Sebagai pemancing yang pure turun mancing untuk nak meluangkan masa dan mungkin untuk sebagai aktiviti sebagainya. Dah melalui berapa fasa dalam memancing? Malah kata daripada bermula dengan apa, lepas tu sedikit sebanyak upgrade pergi kepada game yang macam mana ni sepanjang ini sebelum jadi creator lagi ya. Kita kena sebagai pemancing tu. Bermula dan sepanjang progres tu macam mana? Saya mula pancing ni, lahirnya minat mancing ni sebab saya punya penjaga pengasuh saya dulu kaki pancing. Makcik-makcik. Dia pengasuh. Dia mancing dulu, dari situ yang terputiknya rasa teringin nak belajar mancing. Once daripada dulu, kalau dulu duduk kampung kita pakai rock pool, buka pancing puyuh kan, pakai cengkerit apa semua.
Jadi satu hari ni dapat ikan besar. Aku balik rumah. Parent pun happy. Oh, pandai pancing pun semua. Tu dia bawa pergi kedai. So bila pergi kedai pancing tu macam baru terbuka mata. Uish, dunia pancing ni bukan sekadar rod pull je. Ada macam-macam. Ada ni apa dia, reel pun semua. Kita dah start. Macam saya ni jenis sifat ingin tahu tu tinggi. Saya punya curiosity tinggi. Jadi saya daripada situ start berputik dan saya belajar dari situ lah. Sampai sekarang setiap hari belajar lagi. Dalam umur apa tu? Masa tu rasa dalam 7 tahun, masa sekolah dah. Dah tu start betul-betul mancing. Saya boleh membawa kepada tu ni. Akmal asal daripada mana? Benih berasal daripada mana? Saya berasal daripada Kedah. Kedah no. Satu kampung Gua Cepedak di Kedah. Itu kampung dia di Gua Cepedak. Mana di kawasan kita sekarang ni lah kan. Jadi inilah apa ni hometownnya, pada Akmal kita. Macam mana apa ni titik mula menjadi kreator tu? Macam mana apa ni hendak nak menjadi dan apa ni dia punya dorongan waktu tu? Okey, saya start YouTube pada tahun 8 tahun lepas lah. Kita tolak 8 tahun lepas. Jadi dia punya misi utama tahun berapa tu? Ni tu exact 8 tahun lepas 2018 macam tu lah. Lebih kurang. Lama dah sebab at first niat utama start YouTube bukan nak mengejar follower ke kemasyhuran ke tak. Just untuk cari tempat untuk menyimpan memori je bersama. Macam selalu mancing dengan kawan, nak cari tempat yang kita boleh, bila diusaha tour nanti kita boleh buka tengok balik. Sebab tu bila kehilangan YouTube ni, saya bukan sedih daripada segi follower ni bila-bila saya boleh cari balik. Bukanlah bila-bila tapi boleh usaha cari balik. Tapi konten video-video kenangan lama 5-6 tahun lepas nak dapat balik tu susah. Yang paling sedih kali video lama. Saya tak kisah kalau follower hilang, tak kisah. Janji video-video lama tu lah, memori lama nak create, nak cerita balik memori lama tu mungkin sukar lah, Okey, apa ni waktu tu awal trend macam mana? Waktunya zaman tu apa ni siapa yang mungkin yang bersama Akmal, yang buat konten sekali. Okey, masa tu saya berada di Penang, di Pulau Pinang. Saya kerja dekat Penang, kat seberang daya lah. Jadi yang rapat dengan saya masa tu chai fishing lah. Dan ni pun dia masih aktif chai fishing tu lah. Saya banyak mancing dengan chai fishing daripada awal. Bahkan mana yang nak tahu, saya bagi sikit. Tu lah rahsia. Saya dengan chai start sama hari YouTube, buat account sama-sama pada hari yang sama. Tu tak ramai tahu. Tak ramai tahu. Kadang kawan-kawan dekat tu. Kami sama start pada hari yang sama. Masa tu trending video mancing, tak banyak content creator. Tu salah satu asbab yang boleh cepatlah naik follower. Masa tu tak banyak content creator Melayu lagi yang lokal Malaysia. Yang kita ada yang macam kita ada Mubin Saad, yang lama-lama tu orang lama di YouTube memang dah lama. Termasuk saya tu antara mungkin kelebihan lah. Sebab zaman tu tak banyak content creator lokal. Jadi satu saya cakap dengan Chai, jom kita buat satu YouTube channel. Bukan hang buat YouTube channel aku buat YouTube channel aku sekadar simpan memori. Tak ada plan nak cari income, nak cari follower, tak, just nak simpan, tempat untuk simpan. So basically masa tu banyak video pancing. Kalau di Penang kami tengok kawasan kami lah. Macam Penang banyak mancing daripada segi land base. Penang ni kaya spot land base dia. Land base yang ikan dia agak banyak, ikan kerapu, siakap, MJ. Kat Penang ni famous pasal zaman tu famous kita panggil jumping stone, lompat batu lah. Kami dulu panggil jumping stone. Setiap minggu cuti lah, jom telefon Chai, jom kita pergi Pulau Aman, kita pergi land base. Main lompat batu, casting pakai SSP pun semua. Start dari situ yang view start naik. Baru start meroka, kita try main jigging, teroka, main cadat potong pula, start meluaskan sayap lah. Okey. Waktu tu yang dah ada siapa? Yang dah establish lah waktu tu. Yang ni kereta yang dah sedia ada pada waktu tu. Yang kenal. Kereta masa tu tak ramai tapi ada yang saya ingat masa tu yang dah ada nama antara brother saya Mubin Saad, tu antara orang yang lama. Mubin Saad, lepas tu tak lupa juga kami punya komander Spike Isik Melaya, tu memang orang lama. Dia antara yang banyak bagi ilham jugalah antara lokal. Masa zaman tu dia antara yang top lah, lokal punya Malaysia punya YouTuber yang top. Dia punya segi production quality,
apa semua, dan saya pun boleh kata dia tahap idola jugalah. Saya pernah juga jumpa dia. Oh, of course, Excited. Kita sebab kita ada tengok YouTube juga zaman tu. Bukan kita aja buat, kita pun tengok. Ozmi tu antara orang lama yang ada yang masih aktif, ada yang tak aktif dah. Tu antara nama-nama yang saya ingat. Ya. Oh, malah apa ni Mubin Saat dan juga beberapa yang sebelum tu lebih lama daripada Chai dan juga apa ni Jambang Angler sendiri. Betul, ya. Oh. Mubin Saat tu secara fakta memang dia lagi lama. Kami pun hormat dia sebab dia dah lama dalam waktu tu ni suasana mancing macam mana waktu tu? Ada kata apa ni sport, dari segi sport dan juga apa ni bilangan pemancing. Adakah waktu dulu apa ni bike rate ataupun cash mungkin lebih mudah berbanding sekarang waktu dulu? Ya, tak dapat dinafikan zaman tu antara zaman kegemilangan. Mungkin sebab masa tu tak banyak angler lagi, tak ramai mancing lagi. Jadi sport tak salah lah. Cuma kalau kita nak bezakan zaman kita sekarang dengan zaman 8 tahun, 10 tahun lepas, memang banyak beza. Bike rate, daripada segi bike rate mudah, sangat mudah. Sekarang memang pecah peluh nak cari strike. Dulu memang zaman dia lah, bersyukurlah start zaman tu. Kalau start zaman sekarang mungkin agak sukar sikit lah, nak kena spend banyak masa sikit. Boleh bukan tak boleh. Zaman lah ni sekarang pun ada je, cuma nak kena usaha lebih. Nak kena pergi trekking jauh sikit, nak kena pusing pulau banyak sikit baru boleh. Dulu itulah kita relate bila dulu tak banyak mancing sangat. Sekarang pun hobi mancing pun semakin berkembang. Pelbagai peringkat usia, jantina, lelaki, perempuan mancing, muda, tua mancing. Kita enjoy je lah. Macam tu je lah. Dulu game paling famous apa dia? Kita kata sekitar 2018, 2019 sampai 2020 tu lah kata. Game yang paling famous apa dia? Okey, zaman dulu tak banyak game sangat. Kalau kawasan saya yang saya banyak membesar dekat Penang ni, memang for sure casting land base lah. Casting land base, Kerapu, Syakak tu antara top lah. Kalau macam sekarang ni, lah ni zaman tahun ni pun tak banyak dah. Kalau kita pergi spot Kerapu pun lah ni, kita pergi contoh boot hantar kita pergi pulau ke, kita tak jumpa angler. Dulu kalau pergi hantar pulau, mana-mana pulau, mana-mana batu, mesti ada angler. Zaman dulu memang banyak main casting land base. Jambang Angler tuan-tuan, channel Jambang Angler baru saja nak dihidupkan semula. Jadi saya letakkan link di bawah tuan-tuan, link di bawah video kita. Tuan-tuan sama-sama sokong balik, sama-sama bagi support balik, bagi dokongan balik buat channel terbaru Jambang Angler, dan sama-sama like, share dan subscribe video ni, dan juga subscribe terutamanya kepada channel Jambang Angler yang terbaru. InsyaAllah banyak lagi benda-benda yang lebih baik akan datang dengan berwajah baru, dan juga banyak usaha-usaha baru dalam mancing ni akan diadakan lah. Dan kita baru bincang juga tadi, mungkin kita akan juga banyakkan tutorial yang spesifik, yang mana kita akan approach kita lebih praktikal. Mungkin kepada game-game yang spesifik. Itu antara approach ataupun segmen-segmen yang channel Jambang Angler akan dekati lah, ataupun akan explore lah nanti. Dan juga Jambang Angler, Chai Fishing, dan juga yang sebelumnya itu ada yang dah establish dah, Mubin Saat, Sen Saat, dan juga Naim Kuzes dan juga Nabilo Marcelo. Di waktu tu juga kan? Betul. Dia antara Naim dengan Nabilo antara orang lama lah. Saya lupa nak mention banyak sangat. Ya. Tu antara orang lama. Bila kami start balik bila kami mula nak mengai balik 2020 tu, antara yang mempengaruhi kami lah 5 channel utama ni kata. Chai Fishing, kita bercakap dari segi bila kita search tu siapa keluar dulu. Jadi ni tuan-tuan antara perintis lah. kita perintis lah, pioneer lah dalam pembikinan konten-konten mancing. Dan bila kita cakap pioneer, perintis ni, dia tak mestinya dia pemula. Perintis ni maksudnya dia trendset satu-satu cara-cara pembuatan video mancing ni kata. Mana kata bermula daripada style-style depa, lepas daripada tu lahir lagi tumbuh banyak cendawan, terutamanya selepas BKP lah, yang berformatkan lebih kurang kreator-kreator yang terawal. Dan juga fast forward, setelah beberapa lama di Penang, akan berpindah ke KL pada waktu itu, ataupun ke Selangor lah. Atas urusan berumah tangga dan juga beberapa tanggungjawab. Dan dah jangka dah ke akan ada perubahan dari segi game mancing, mungkin sport yang berbeza, dan juga mungkin dah jangka akan ada kekangan dari segi komitmen terhadap channel
apa jangkaan dan apa perasaan pada waktu tu? Okay, masa tu masa nak pindah tak jangka pun yang akan situasi macam mana, tak jangka. Tapi macam boleh expect dah lah. Sebab aku duduk kat Penang, Penang ni heaven. So mungkin akan struggle sikit lah, akan jadi sukar sikit lah untuk cari spot. Sebab di tengah bandar kota nak cari spot memang susah. Yang tu semua kita tahu lah. Tapi dia macam kita kata, dia ada manis dia juga sebab awal tu memang fikir susah, tapi bila dah duduk sana dah beberapa tahun, lepas tu dia ada sonok dia, ada kelebihan dia lah. Satu, ada kelebihan dia. Sebab masa saya duduk Penang, saya dalam Kepopong, tak keluar mana. Saya main Penang tapi bila pindah ke KL ataupun Selangor, dia macam tengah-tengah. Dekat dengan Pantai Timur, dekat dengan sekian. Betul. Tu daripada segi sport. Daripada segi sport, saya dapat cuba pelbagai sport yang saya mungkin tak dapat try kat Penang. Lepas tu daripada circle kawan-kawan, dapat kawan-kawan pelbagai jenis style. Daripada style bidang-bidang, contoh bidang gila main candat. Kita bercampur geng candat, geng kawan-kawan candat, dia sembang bab candat pula. So daripada situ dia ajak, jom kita pergi candat. Tu membuka pintu yang baru. Dengan kawan baru, pintu baru, try benda baru. Jadi itulah orang panggil macam ada blessing lah, ada lah manis tu. Awal tu kita tengok macam satu sumpahan lah. Tapi rupanya ada manis dia. Kita tengok dia, aku daripada situ boleh sampai trip di Sabah, mancing kat Sabah sekian-sekian. Kalau sebab pindah sana, masuklah sawit, mancing tempat-tempat yang mungkin sebab Penang memang tak ada sawit. Kita tahu Penang mungkin tak ada orang pulau kan. Bila main dekat sana, game dia berbeza. Jadi kita kena adjust kita punya style. Dulu aku duduk Penang, aku banyak main kerapu. Casting tengok baca air, pasang surut. Duduk kat area Selangor, kalau tengok kat kawasan, banyak masuk kawasan, main sungai lah sawit, banyak main tasik-tasik. Macam sonok lah. Macam tadi aku cakap, aku memang jenis sifat ingin tahu tinggi, aku nak belajar benda baru. Jadi aku dapat apa yang aku nak kat sana, belajar benda baru. Sampai sekarang pun dah belajar main fly, benda yang bidang yang aku tak pernah terfikir nak belajar. So kita start from zero balik. Learning curve dia banyak, macam-macam cara, macam-macam benda kita boleh belajar. Aku suka belajar kaitan mancing. Mancing ni bukan sekadar baling, tarik, strike, dapat ikan tak. Dia ada pembelajaran lah. Kalau nak mancing ikan sebarau, kalau cara dia macam ni. Kalau kita nak main jigging, cara dia macam ni. Dia berbeza-beza. Tu yang sonok tu yang cantik yang mancing tu. Setiap teknik mancing dia ada pembelajaran dia. Starting point dia. Okey, yang pindah tu sebelum PKP kan? Sebelum Covid ke? Betul. Sebelum Covid kan? Betul. Sebelum Covid. Sebelum Covid kan? Waktu Covid tu kan, antara yang dikekang, antara yang aktiviti yang tak dibenarkan adalah mancing. Akmal sendiri, dia Jamal Angler sendiri punya channel waktu tu macam mana? Akmal sendiri macam mana kekangan mengai waktu tu? Saya rasa masa Covid tu macam kita di Penang sini, kita di kawasan sini waktu tu di Seberang Jaya, banyak benda apa ni. Dia punya sepadan dia kecil juga. Di sana macam mana? Apatah lagi di KL lah. Masa tu saya rasa saya ada post juga 1-2 video masa Covid tu, sebab masa sekat Covid tu saya duduk Melaka. Dia banyak jalan-jalan tikus lah, jalan-jalan kampung. Jadi boleh keluar mancing, ada video lah. Mancing tasik-tasik, mancing yang mana berdekatan lah. Kita tak milih apa yang ada, situ ada air, situ kita mancing. Macam tu lah, tak milih nak pergi jauh-jauh tak boleh sebab sekatan apa semua kan, ada sekatan jalan. Jadi kita pergi mana yang dekat. Tapi alhamdulillah masa Covid tu ada 1-2 video kot, walaupun agak sukar lah, lepas tu agak tak habak nak mancing, lama tak mancing lah. Masa tu kita cuba usaha mana ayak yang ada dekat kita, sungai, tasik, lopak ayak mancing. Janji ada ikan, kita cuba usaha. Betul. Di KL di KL dia berdekatan dengan Akmal duduk masa tu lah. Sport-sport yang paling boleh pun sport jenis macam mana? Game-game jenis macam mana? Banyak sport sana keras. Banyak sport ada kena panjat pagar, kena masuk sawit. Banyak kawasan larangan dia. Sana banyak kawasan berpagar. Memang tak ada pilihan. Mana gaya-gaya pancing yang saya pun masa baru pindah sana struggle juga nak mancing. Selamat kita ni macam dah kenal beberapa orang kawan-kawan kan. Jadi start mancing benda-benda yang tak pernah mancing ikan patin, pakai roti canai, mancing sebarang. Antara contoh dekat ni, kita ada kawan saya tadi main ni. Dia antara yang banyak bergerak, kami berdua bergerak. Dia yang ajak saya lompat pagar. Ajak benda-benda jahat banyak dah. Jadi dia ni tahu lah, dia memang dia struggle pemancing KL tahu lah macam mana. Tapi ada, sport tu ada. Cuma tak semudah
macam di kawasan kita lah. Ikan tu ada dan macam cakap lah, semua ada tapi tak mudah. Memang culture shock sikit lah, kejutan budaya sikit lah pergi sana. Macam susah noh. Nak kena diam-diam masuk sawit pun, nak drive jauh semua, masuk kawasan-kawasan sawit entah apa-apa, jumpa ulang, jumpa orang yang nak samun apa macam-macam. Jadi tu antara pengalaman lah. Ada konten tu ada tapi tak seindah macam duduk di Penang lah. Itu yang pasti. Apa-apa? Sihat, minta maaf. Last minute tiba-tiba aku nak shoot balik Kelang Road. Family Asal mana? Saya orang Rawang. Oh, Rawang. dia kalau betul-betul embodiment lah, image kesukaran mancing KL lah tanya dah. Dia fasa-fasa. Baik, alhamdulillah bersama kita hari ni juga tetamu jemputan juga. Boleh dikatakan ni dia jemputan juga. Ini hadir bagi sokongan pada kita, terutamanya pada Akmal kita ni. Dan untuk menceritakan ceritakan sikit macam mana YouTube ni, video-video mancing dalam YouTube ni mula muncul ke permukaan tontonan baru mancing. Sekitar tahun berapa tu waktu tu? Saya ke? Ya, silakan. Saya start buat video, mula-mula saya beli GoPro. Ya. Lepas tu saya buat recording sendiri 2018. Kita banyak main dekat Jima Power Plant. So saya tak post dekat YouTube, saya banyak post dekat Instagram. So bila kita banyak post dekat Instagram dan start kawan-kawan ni notice tau. Orang pertama yang notice Chai, Jambang, lepas tu Vlog. So diorang encourage kita untuk buat YouTube. Sebab time tu memang tak ramai YouTuber. So kita macam okay, why not kita try. Why not kita try. And then bila daripada situ kita start jadi rapat lah. Start jadi rapat dengan semua orang. Lepas tu best sekali pasal ramai kawan ni, kita macam seronok lah. Kita nak pergi mana-mana. Kalau contoh saya travel pergi Terengganu, kita boleh jumpa Vlog. Kalau kita pergi Johor, kita boleh jumpa Fejal dengan Azmi. Lepas tu kalau kita pergi Penang, kita boleh jumpa Chai dengan Jambang. So lepas tu yang bagi saya paling best dari segi memory yang bila kita pergi Pulau Rimau lah. Kita lembis ramai-ramai. Saya rasa dekat time tu ada dalam 15-20 YouTuber. So kita kumpul kat situ. And then daripada situ lagi berkembang lah. Sekitar tahun berapa tu? 2019 rasanya. 2019. Dia Indian kan. Bagi saya bila kita nak, saya tak pernah rasa diri saya sebagai seorang YouTuber. Saya macam Jamal cakap tadi, kita buat video untuk kita tengok sendiri. And then saya beli GoPro tu sebenarnya sebab mancing ni dia benda yang millisecond. Bagi saya dia about action and reaction. Ya. So bagi saya memang nak tengok sendiri. Memang nak tengok sendiri. So, and then kita selalu belajar editing, selalu post video, and then penerimaan orang alhamdulillah. Dan sebenarnya bagi saya apa penting pasal YouTuber ni adalah kita kena create karakter tu. Macam Jambang dia terkenal dengan ikan bulan awal-awal, betul tak? Betul. So saya pula nak cakap saya terkenal dengan sebarau tu tak lah. Tapi saya buatkan karakter saya lebih kepada stream fishing. Saya share banyak benda-benda macam tu. Jadi daripada fenomena, dia menjadi satu komuniti. Macam tu kita kata 10 orang terawal lah, kita kata 10 hingga ke 20 orang ke creators yang terawal. Ramai dah tentu. Ramai saya dah. Betul-betul first batch yang last. First batch yang last. Saya lebih kot dalam grup kita ada rasa dalam 40-50 orang kan. Dalam grup WhatsApp kita tu kan. Tak ada. Dia yang terakhir lah. 50 terawal lah. 50 terawal. 50 terawal. Cuma kalau daripada KL kan takut overclaim pula kan. Tak dari KL tak. Tapi memang dari KL tak ada sebab saya bawa karakter. Okey, ini that's why nama pancing saya adalah City Dude Fishing. So saya tunjukkan macam mana mancing kat KL ni. Apa nama channel ni? City Dude Fishing. Tapi saya dah retired. Saya last video saya post 2020. Oh, okey. Oh, jadi apa ni yang terakhir di waktu awal kemunculan. Dan juga di waktu apa? Macam saya cakap tadi lah, in the end goal. Macam saya buat YouTube, macam kita dulu kita orang susah betul lah man. So kita banyak berniaga through YouTube. Macam saya banyak jual lip grip, jual spoon. Lepas tu macam tu lah perjalanan. And then saya, kita boleh buat video tapi saya perasan macam content creator mancing ni terlampau ramai. And then macam saya cakap tadi bila kita bincang, dia punya expectation orang terlampau tinggi. Kalau kita tengok video yang viral, dia punya apa orang kata, uish, kau nak kena panjat batu turun bawah macam yang baru-baru ni yang viral, siap pakai harness dekat badan. Dia punya expectation tu terlampau tinggi. And then in term of costing lah, bila kita invest, macam contoh kita beli OC berapa mahal? Sekarang masa $1,600 nak beli OC. Tapi nak dapat balik dia punya tu
bukan senang. Betul-betul. Ah. Masa kita bincang tadi Abang Din ada mention juga dari waktu tu juga ada awareness di kalangan creators dan juga apa ni komuniti pemancing yang apa yang sudah ada channel ni untuk kita kata regulate lah waktu posting. So ni apa nak abang kita punya ada kesatuan sampai ke tahap tu di waktu itu. Cuba cerita sikit macam mana. Sebab bagi saya mancing ni viewers dia adalah orang yang sama. Yeah. So viewers ada orang sama. So kita terpaksa buat benda tu untuk macam kita kena share benda tu. Yeah. So macam setiap orang ada slot-slot dia, and then kadang-kadang kita ubah. Bagi contoh sikit macam mana Macam dulu vlog memang pukul 8. Betul tak? Cak? Betul. Mas, betul. Vlog punya slot memang pukul 8, and then akan ada orang lain pukul 8 suku. And then akan ada orang lain pukul 8.30. Sebab dulu video usually dalam 15 minit, 10 minit maksimum. So macam itulah kita try to macam bagi semua orang fair. Hormat masing-masing. Hormat macam masing-masing. nak cakap hormat tu tak, tapi macam kita share view yang sama sebab semua orang akan kita di kolam yang sama. Ya, betul. Macam itulah. So saya sampai macam tu sekali dibincangkan no. Ya. Dulu kami YouTuber semua kira macam satu lah. Macam apa-apa. Sekarang pun rapat lagi sebenarnya. Rapat. Cuma sekarang masing-masing dah bawa halang masing-masing, ada yang ke arah branding, ada yang kerja dengan brand apa semua. So kita faham lah. Cuma dulu yalah kita collab juga, mungkin boleh bagi idea. Vlog pun ajak main tempat aku, kita ajak vlog main tempat kami, tukar game lah try kan. Ya. Macam tu. Sampai macam tu kan. So Akmal ada mention juga nanti Abang Din banyak support. Ya. Macam mana? Okey, apa Akmal. Okey, dia sebab tadi saya kongsi daripada perspektif saya ingat saya lah. Saya melalui social media, Instagram tengok masa tu sebab kita bila pindah satu tempat kita kena cari kawan-kawan baru. So saya tengok posting-posting yang KS tengok mana yang duk gasak, mana yang buat video. So sebelum jadi jumpa dia apa semua. So saya tak terjumpa lah kali rapat lah macam tu lah. Starting pergi sana saya nak cari kawan-kawan. Saya ada agak kawan macam Roy Fishing ada. Tu orang yang duduk sana. Daus Angler. Daus Angler. So kita cuba berhubung lah. Macam dia cakap lah, kalau macam kita start, sebab kita punya circle YouTube ni tak besar mana awal tu, berapa orang lah. Macam sekarang dah banyak. Dulu mungkin 50 ataupun kurang 50 tu tak banyak. So bila pergi mana-mana tempat, kita boleh connect ni, cakap ni, okey jom kita, aku sampai tempat ni ada spot-spot rancak. So di situ boleh tour mancing lah, macam tu lah. Sebab masa awal kita dulu banyak, sebab saya tak familiar game kawasan-kawasan bandar kan. Ikut dia Mancing Haruan, Sebarau, banyak. Lama agak bertahun-tahun untuk pengetahuan viewer apa semua. Kami dulu masa awal YouTube ada macam perjumpaan gathering lah dekat Pulau Rimau Penang. Time tu mungkin tu pertama kali jumpa Din kot. Masa tu masa tu kat 20 lebih orang, 20 lebih. Segala pelusuk tu daripada KL ada, daripada Mata, Perak. So memang seronok masa tu kita start jumpa. Macam dia cakap, kita bukan nak rembat nak ambil view betul, just nak jumpa. Sebab selama ni kami duk bersembang di WhatsApp, komen di YouTube, tengok di YouTube. So macam seronok sebab nak jumpa orang yang sama minat kita, memancing dan rakam video. So kami ambil kesempatan set di Pulau Harimau. Video tu pun dulu tak tahu lah, mungkin dah tak ada, aku tak pasti lah kalau cari. Dekat view. Dekat YouTuber lain boleh tengok lagi. Zaman tu berkumpul dekat 20 lebih YouTuber. Berjumpa seronok bukan nak cari ikan sangat lah, lebih kurang nak lepak-lepak sembang-sembang lah. Tu je lah. Mungkin dari situ lah kita sembang. Okay, nanti ke pergi tempat aku tak ingin nak dapat lesen ikan ni, aku tak ingin nak mancing ikan ni. Mungkin dia ada spot tu, dia boleh bawa kita. Tu macam cakap mancing ni, dia cari spot kena buat kawan, tu je. Tak boleh solo. Kena banyak sembang orang. Jumpa Din, kat mana share sikit kalau sembang-sembang lah. Lagi-lagi KL lah, semua solat. KL. KL solat ya. Memang solat, minta maaf. Dia sebenarnya bukan solat. Bila kita main saltwater is very open. Aku boleh bawa kau spot tu, tapi tak tentu dapat ikan lagi time tu. Maksudnya ikan tu tak tentu masuk lagi. Tapi freshwater ni kan, kalau dia ada so macam kita cari aruan 2 kilo, 2,5 kilo, dia ada spot-spot dia, Sebarau. Ke mana nak cari? So kita kena ada kawan-kawan macam ni. Minta maaf, cakap itulah hakikat dunia mancing. Nak mancing senang, ada berkawan, kena ada berkawan. Betul. Apa nak tengok konten tarik badung Sebarau 3 kilo tengah KS Selangor, ada tapi tak mudah lah. Kena banyak berkawan. Tambah macam tengah bandar KS Selangor,
sport macam dia cakap solek. Memang sampai bergaduh. Bergaduh tu normal. Bergaduh geng pancing dengan geng pancing bergaduh. Sebab tu ada kes viral sungai claim sungai dia punya semua tu ada. Sebab tu lah. Sebab dia limited, pemancing ramai, sport sikit. Jadi memang tak ada pilihan. Kita fikir balik memang masuk akal pun kalau nak simpan sport tu. Sebab nak bawa orang pun takut tak kira orang tu bukan buat naya lah macam sport tu rosak apa tak tahu. Memang bukan tu sport atas nama kita apa. Tapi kita respect dia lah sebagai tuan rumah, dia ada usaha cari sport, kita respect dia lah. Ya. So pemancing luar sana memang kena rajin menimbang. Jangan duk rasa diri tu hebat, mancing solo tak boleh. Kita kena buat kawan lah. Tu je lah, bukan susah pun. Tak susah pun. Ada satu masa channel Jambak Angler mula slow buat konten. Kami tak apa ingat juga apa ni waktu bila tu, tapi ada satu masa lah yang mana agak dormant sampai kita tanya tu nanti mana tak ada video baru ke apa semua. Apa ni waktu tu apa faktor dia tu? Kalau saya ingat-ingat lah cara mana. Saya macam mana saya bukan nak kata konsisten setiap masa upload video. Ada masa dia tengok kalau ada video kita upload, tak ada sebab mancing ni main rezeki kan. Kadang-kadang seminggu straight tu dah usaha dah seminggu tapi tak ada ke. Jadi nak pasal macam mana? Betul. Kalau kau ingat balik hidup kita dulu, pagi mancing, balik rehat, solat, tidur sat, makan, petang mancing lagi. Hidup sebab kita orang memang kejar 2 video setiap minggu. Dulu video. wajib. Satu lagi dulu YouTuber dulu yang orang lama dulu dia dah tetap dah seminggu 2 video. Macam mana pun kan seminggu 2 video. Dulu kami ada SOP lah macam tu lah. Dia lebih kepada kejar algoritma tertentu. Ya. Kejar algoritma tertentu. Tapi itu pun boleh jadi keburukan juga. Once dah termasuk dalam mentality mindset kena ada video, kena cari hasil. Dah jadi tak enjoy lah mancing. Mancing umpama kerja. Pressure kan. Bila tak ada strike, tak ada kerja, tak ada video. Tak ada kerja, tak ada gaji lah. Jadi dah hilang keseronokan mancing yang betul-betul pure. Jadi dulu kita mancing nak gelak-gelak, nak happy-happy. So once dah masuk dalam dunia tu, ke arah tu, mentality yang macam mana nak cari strike. Yalah. Nak mencari strike, puluh cari strike dah tak start enjoy lah. Sekali tak dapat strike, stress. Bukan masam. So tu antaranya lah sikit. Betul. Tengah mancing ni pula kita jadi dua komunikasi. Satu nak kena depan kamera ni bercakap dengan penonton. Satu daripada ni kita bezakan pula dengan nak bercakap dengan kawan-kawan. Itu antara sedikit dia punya keburukan sikit lah. Rencah-rencahnya itulah. Baik ada rencah-rencah sebagai kehidupan seorang YouTuber lah dulu. Tapi macam mana apa ni proses dalam nak mengaktifkan balik aktiviti mancing ni kata dari segi bukan saja pergi mancing dan juga nak hidupkan kembali channel ni. Apa prosesnya sekarang? Okey, prosesnya sekarang saya sejujurnya saya mancing kalau yang mana viewer tengok channel Chai apa mungkin perasan saya dah mancing dengan dia baru 2 hari lepas pun saya dah mancing dengan dia dengan Chai pun sekali. Tapi memang tak bawa kamera pun semua sebab saya fikir macam nak enjoy lah, nak jari balik keseronokan itu tanpa memikirkan nak on kamera nak cakap dengan viewer. Jadi saya nak fokus at the moment tu lah. Situasi tu nak fokus dengan kawan, environment, nak cari sonok dulu sebab bila dapat keseronokan tu balik baru boleh start balik buat video pancing. Saya nak kata putus asa tak putus asa walaupun sedih lah juga hilang dah lama tapi buat macam mana hidup perlu diteruskan lah. Kita cuba usaha je lah. Sebab saya pun tak lah macam disiplin sangat macam mana nak kena push, nak kena buat balik tak. Ada masa free time macam kita kena ingat mancing ni hobi. Jadi kita tak perlu buat benda yang hobi bagi kita stress ni, nak mancing pun stress tak guna. So nak kalau boleh nak buat mancing ni sonok balik lah. Tak nak bagi stres sebab kena ingat luar sana yang mana YouTuber hampa tengok semua kereta yang hampa tengok susah benar nak buat konten kereta mancing ni susah sebab kita bermain dengan rezeki. Dia bukan tentu kita keluar seminggu cari konten seminggu kita ada 7 hari 7 video dah tak. Siapa yang buat konten macam tu orang cakap kita nampak video strike je, video belakang ni tak nampak duit minyak, duit kereta, preparation, camera management, bateri, power bank. Banyak. Kalau nak list tu banyak. So dekat sini aku nak sampaikan tolonglah hargai konten-konten kereta yang kita ada. Contoh macam bahar fishing apa semua ni kan. Terima kasih. Yang baru-baru pun kita kena faham. Memang sukar nak buat. Macam kawan kita ni pun dah bersara dah. Ada sebab-sebab tertentu dia. Nak buat konten ni satu komitmen, kena ingat. Satu komitmen bukan
ambil mancing keluar tak, kita check bateri, kena tengok dulu, planning kena penting. Lepas tu balik edit video tu benda-benda yang rumit kan. Tak semua orang boleh nak jadi content creator ni. Mancing semua orang boleh mancing, strike semua orang boleh strike. Tapi nak jadi content creator yang boleh konsisten, hargailah YouTuber-YouTuber yang ada sekarang ni. Okay? Ya, terima kasih. Kita ada contoh bahan ni pun tengah menyusul langkah. Dia buat podcast ni tak pernah saya pun tak pernah terfikir tiba-tiba. Dah lama dia dari YouTube tiba-tiba ajak podcast, kita layan boleh. Tak ada masalah. Kalau boleh macam dulu kami, macam saya Din semua pergi YouTube lama-lama dulu pun memang kami punya niat penghujungnya end goal kalau boleh nak bagi rancak balik lah si mancing, nak bagi rancak balik. Sanggup buat event. Macam kat KL mereka banyak buat event, buat pasar pancing, jual barang pancing, berkumpul gaya pancing. Seronok lah tengok hidup hobi mancing ni. Macam kita tengok kat US semua negara-negara lain kan, dia punya hobi mancing dah ditiraf tinggi lah, macam sebagai satu sukan. Kita masih kekal di hobi, tak ada masalah pula. Cuma kami kalau boleh nak bagi rancak balik si mancing sebab dia menguntungkan semua pihak. Bukan sekadar YouTuber, bukan content creator je, brand-brand mancing lain pun dapat keuntungan juga. Tekong-tekong pun dapat untung bila ramai customer. So kalau boleh end goalnya nak bagi rancak balik lah si mancing tu. Yang tu kita kena pick up lah, kena planning lah. At first kita start support content creator kita dulu lah. Macam contoh Bahar semua, kita start support balik. Sebab kalau upload video view sendu, automatik normal lah kita orang tak semangat lah memang. So kita support, kita share, kita kongsi. Best lah, best. Tuan-tuannya lah. Baik tuan-tuan, ini saya ulang balik, ini adalah bukti sebuah channel Jabang Angler yang pernah menjadi sejarah, yang pernah menjadi yang sekarang menjadi legenda lah. Yang insya-Allah legenda akan di-reborn semula. Mitos. Mitos gitu. Kau nombor berapa kan 1,000? Kau nombor 3 lebih kurang tu aku antara orang yang ketiga. Kedua. Yang mendapat silver play button kat Malaysia ni tu antara satu achievement lah. Tapi dia bukan ada apa pun, dia je satu kepuasan untuk kita lah. Dia bagi, bukan tak ada nilai sangat, cuma bagi aku dia satu achievement. Aku boleh cerita lah kat orang dalam scene mancing YouTuber Malaysia yang berjaya mendapat silver play button, 100k subscriber. Bukan senang tapi sonok lah. Pengalaman tu sonok lah. Jadi nak pesanan yang lebih direct lagi, yang lebih direct dan lebih spesifik lagi. Yang mana saya memang plan untuk bertanya kepada hampir setiap creator lah yang memang dah establish ni. Spesifik dengan pesanan lah kepada creators yang bersubscriber di bawah 1,000 ataupun mungkin di bawah 5,000. Pesanan kepada mereka. Apa ni extension daripada tadi, tambahan daripada yang tadi. Lebih direct. Untuk pesanan adik-adik bukan adik-adik lah. Macam yang baru start YouTube ni kan, aku nak bagi sedikit tips lah. Yang pertama, macam mana cuba create karakter. Sebab kena ingat video strike mancing, mana siapa-siapa boleh strike. Kalau kita nak kata kita dapat ikan paling besar, akan ada lagi besar pada kita. Contoh kita dapat kerapu 5 kilo, akan ada orang potong. Jadi paling besar tak boleh, jadi kita create karakter. Sebab at the end of the day, orang tengok video kita bukan untuk ikan, untuk diri kita. Cara kita bawa diri kita, cara kita bercakap, penyampaian kita, tu sangat penting. Kadang-kadang sampai tahap orang tengok video kita bukan tengok strike, tak tengok video gelagat kita, cara kita sembang, macam tu lah. Macam for example, kita tengok chai fishing. Chai fishing mungkin orang suka dia sebab dia masuk ayak sikit, gila-gila sikit kan. Contoh lagi kita ada Arif Fishing, cikgu. Mungkin orang suka tengok dia sebab penyampaian info dia cantik. Dia penuh dengan ilmu penyampaian dia. So cari identiti. Macam awak kalau suka mancing bendang ke haruan ke, cuba cipta karakter. Mungkin jadi banyak berucap ke, banyak selawat ke apa. Allahualam, cubalah. Kita cuba buat kelainan daripada segi karakter kita bawa diri kita. Sebab nak buat video strike sekarang kat TikTok pun close semua video strike. Of course. Buat kelainan. Dah tentu. Buat kelainan, cuba buat kelainan. Apa ni tambah sikit? Betul lah tu, bagi saya paling penting memang karakter, and then cara kita bawa diri. And then sebenarnya yang paling penting lah bila when it comes to buat content creation ni, bagi saya kita kena selalu fikir out of the box. So orang dah ramai dah buat orang haruan, tapi tak ramai lagi orang macam haruan pakai gula-gula. Contoh. Ya. Kita kena buat something different. Always try to be creative lah.
Betul, faham. Banyak orang mancing kerapu, tapi memancing kerapu menggunakan pole jolok lubang tak pernah ataupun mungkin tak ramai. Setuju. Banyak orang memancing ikan-ikan lain juga sebagainya. Poinnya kena mencuba benda baru. Ya, betul. Dan lagi satu yang saya nak tambah bagi saya, macam content creator banyak. Macam dulu kita orang nombor satu zombie lah kan. Happy Basin. So macam saya ambil karakter dia sikit, style mancing dia sikit, teknik dia sikit, dan kita buat style kita sendiri. And then macam nak tambah sikit lah. Yang penting sekali pasal mancing, sebenarnya orang tengok ikan satu, tapi yang paling penting adalah teknik. Macam saya tengok Chai, saya sangat minat dengan dia punya style of fishing. Bagi saya dia bukan sekadar legend, dia sangat power mancing. Ya. Untuk saya sangat pentingkan, saya sangat pentingkan teknik. Betul. Sangat pentingkan teknik. Satu lagi point yang aku nak cakap, aku start YouTube dulu pun sebab aku nak kongsi ilmu. Sebab zaman aku dulu nak tengok belajar ilmu mancing, kita kena beli majalah pancing. Betul. So aku nak buat satu tempat yang semua orang, tambah sekarang ni semua orang buat nak start cuba hobi mancing. Jadi apa kata buat tempat untuk kita kongsi ilmu. Tapi sebelum kongsi ilmu, kita kena ada pegangan yang kuat luar ilmu, faham betul-betul. Make sure betul lah. Make sure betul. Kalau tak confirm, tanya kawan-kawan. Tanya orang yang kita yakin dia pandai bab tu. Contoh jigging, kalau aku tak pernah jigging, boleh tanya Chai, tadi kenapa pakai jig mana ni? Macam mana nak gaya kan? Rod action macam mana? Kita betul mancing kena rajin sembang, rajin tanya. Sama macam Haruan dengan Mubin. Betul. Haruan, mungkin dia setiap orang ada kelebihan-kelebihan. Macam Sebarau, macam aku baca Sebarau, tanya Din. Macam mana tu? Betul. Dia antara legend Sebarau Selangor. Sebenarnya bukan legend. Saya cari loophole. Ya. Apa yang tak ada lagi orang buat, apa tu kita kena macam ini kan karakter. Orang tengok sebab karakter. Betul. Ikan kita dapat Sebarau besar ni je, tapi orang ramai tengok view 50,000, Nak ada. 60,000. Itu yang last video, tapi first few video. betul. Dia macam kita kena share apa kita cari sebenarnya. Saya cakap dengan dia orang, aku nak cari Badung Selangor. So kita cubalah sampai dapat. Tapi tak dapat level Badung kot, sekilo 4 ke Badung kot. Tapi alhamdulillah merasa. Yalah dak hang sedar tak sedar hang dah mendalami ilmu Sebarau. Pada kata hang ada ilmu Sebarau tu, bagi kami yang tak ada ilmu Sebarau, kami boleh tanya ke hang. Macam aku tak ada ilmu apa sangat, aku mancing semua aku masuk lah. Aku nak cuba tengok, cuba. Once hang dah contoh ada view kita mancing haruan. Mancing haruan dah tahun-tahun mancing haruan. Confirm ilmu haruan yang lagi tinggi daripada aku yang jarang mancing haruan ni. Jadi belajarlah, kita setiap hari belajar sampai mati kita belajar. Betul. Dan satu lagi kalau boleh aku nak cakap, mana viewer-viewer tolonglah, kalau jangan stuck pada satu game. Jangan stuck, contoh haruan tak salah, tapi cuba kalau ada rezeki lebih, sebab faham komitmen, duit semua kan. Cuba try benda baru. Contoh tak nak jigging, try. Beranikan diri, cuba jigging. Sebab memang seronok mancing ni, indahnya kita banyak benda kita belajar, bukan tersekat kepada haruannya. Contoh kita tak nak jigging, start belajar baca dulu sebelum beli apa-apa, nak spend duit beratus-ratus, belajar dulu. Tengok dekat Facebook ke, apa barang yang perlu, jig macam mana, warna sekian-sekian, macam kita tengok Chai fishing pakai jig apa, barang apa dia pakai, tak salah semua tu, kita ambil sebagai panduan. So bila next trip abangku? Next trip tak tahu. Dah tak gentar macam dulu lah. So alhamdulillah tuan-tuan, begitulah apa ni sedikit pesanan dari dan juga manfaat yang kita banyak dapat daripada abang-abang pioneer kita, abang perintis kita dalam content creator mancing ni. Jadi like, share dan subscribe video ni kalau tuan-tuan rasa bermanfaat, dan juga support, share dan subscribe channel terbaru Jambang Angler untuk beliau mungkin nak mengorak langkah baru, dan juga hopefully membina identiti baru, dan juga insya-Allah lebih memberi manfaat kepada tuan-tuan dan juga kawan-kawan kita semua. Jadi boleh dapatkan juga anak hantu di Rumah Hitam. Terima kasih Abang Din datang singgah-singgah daripada Kuala Lumpur. Saya daripada Langkawi sebenarnya. Oh ya, daripada Langkawi. Betul, baru turun baru balik daripada trip sebenarnya. Singgah ke sini sebentar, secara tak langsungnya menjadi tetamu terhormat jemputan secara tak langsung, dan juga terima kasih Akmal Jambang Angler sanggup adakan masa untuk bersama-sama dalam podcast kita, iaitu podcast Port Rahsia, podcast Mancing Malaysia oleh Bahar Fishing. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.